Soalan yang menarik saya terima daripada salah seorang penyimpan emas saya. Sekali waktu harga emas yang antara yang tengah tinggi dan harga emas dah meningkat dalam tempoh 2 bulan hampir RM100 per gram. Adakah berbaloi kalau dia nak buat loan untuk beli emas? Baiklah, ini soalan yang sangat penting. Apabila sesuatu pelaburan meningkat lebih 20% dalam tempoh kurang daripada setahun, mesti ramai yang FOMO, maksudnya fear of missing out. Dia nampak kenaikan harga emas sangat ketara dan dia nak ambil peluang jalan yang singkat untuk dapatkan keuntungan. Asas emas ialah kita tak boleh untuk buat loan. Beli emas patutnya kena guna duit lebihan, bukan duit yang kita nak pakai dalam tempoh yang terdekat. Kenapa saya bagi tahu tak boleh buat loan untuk kita beli emas? Yang pertama adalah sebab bila kita buat loan, kita mesti ada komitmen untuk bayar emas, untuk bayar loan tersebut. Tapi harga emas dalam tempoh jangka masa pendek ada turun dan ada naik. Kita tak pasti harga emas, adakah harga emas bulan depan naik ataupun turun. Jadi sebab itulah mentor saya pesan, nak beli emas, guna duit yang kita tak plan nak pakai dalam tempoh yang terdekat. Kita guna duit yang nak melabur ataupun untuk simpan dalam tempoh jangka masa yang panjang, dalam tempoh 2 tahun dan ke atas. Duit inilah barulah kita guna untuk beli emas. Jadi berbalik pada soalan tadi, buat loan untuk beli emas, okey ke tak okey? Jawapannya tak berbaloi untuk buat loan untuk kita beli emas. Semoga bermanfaat, teruskan follow saya.